anak saya Darushiman, saya harap sangat kerajaan PMX, kerajaan Madani, jasa baik kerajaan Madani, jasa baik PMX, jasa baik kerajaan Cambodia untuk mencari anak saya dan hantar dia balik segera. Saya Nora, warga negara Malaysia. Anak saya kena tipu dan dibawa ke Cambodia tanpa pengetahuan saya. Anak saya 18 tahun, baru habis SPM. Dia ingin lanjutkan pelajaran dia. Dia ditipu dengan ke Cambodia, kerja di sana dapat berpuluhan ribu gaji sebulan. Dia budak tak tahu apa, dia tak sedar itu adalah satu penipuan. Jadi sampai sekarang saya tak ada kontak dengan dia, tak ada call. Jadi saya amat susah hati keadaan dia di sana. Saya dapat tahu dari orang yang di sana, dia orang ada pukul, ada torture, ada penganiayaan lah. Dan anak saya Darushiman, saya harap sangat kerajaan PMX, kerajaan Madani, jasa baik kerajaan Madani, jasa baik PMX, jasa baik kerajaan Cambodia untuk mencari anak saya dan hantar dia balik segera. Dia ada seorang lelaki warga negara Malaysia, umur dalam lingkungan 20, approach dia sebagai kawan. Bawa dia naik Ferrari, bawa dia naik kereta-kereta mewah, lepas tu bawa dia ke hotel mewah macam JW Marriott, hotel yang mewah-mewah. Jadi dia macam lelaki. Jadi dia terpengaruh dengan kemewahan tu sebab saya orang susah. Kami orang susah. So jadi bila dah berkawan berbulan-bulan macam tu, dia approach, dia tanya, you nak jadi mewah macam tu? Mungkin anak saya pun cakap ya. Di situlah dia bayar tiket budak tu, dia bayar buat pasport sebab anak saya memang tak ada duit. Jadi itulah saya harap orang yang tipu dia, yang bawa dia keluar daripada Malaysia tu, pulangkanlah anak saya segera. Saya minta tolong sangat. Pulang anak saya segera. Jadi saya harap-harap semua orang di Malaysia, di Cambodia, di mana-mana saja, berilah saya pertolongan untuk saya dapatkan anak saya balik. Pulangkanlah dia semula ke Malaysia. Saya sedih sangat. Saya seorang ibu tunggal, hidup dengan anak saya 2 orang aja di rumah. Sekarang saya seorang-seorang. Tolonglah pulangkan anak saya. Dia ada kontak dengan ada seorang sahabat saya kenal. Dia juga meminta duit kalau nak dibebaskan anak saya. Dia minta 5,000. Jadi saya kena pastikanlah, dan saya pun perlu bantuan kewangan. 5,000 tu banyak untuk saya. Saya harap-harap orang yang keluarkan dia dari Malaysia tu, yang menjanjikan kerja tu, pulangkanlah anak saya segera. 3 bulan, September. Kita ada komunikasi? Tak ada. Tak ada. Last dah lama lah dia cakap. Tu pun tak boleh cakap sangat. Bila tanya apa semua tak boleh bercakap. Anak ada handphone tak? Ada. Dia bawa? Dia bawa. Dia dok call saya hari tu, dia pakai handphone dia lah, WhatsApp. Tapi saya dah bagi semua kat polis. Saya harap polis Malaysia pun berilah pertolongan. Kan? NGO Malaysia berilah pertolongan. Bawa baliklah anak warga negara Malaysia, anak-anak kita yang terkandas, yang susah kat sana tu. Tolonglah ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah. Kan? Bagi betul-betul siasat kan. Jadi keadaan semasa ni memang tak tahu lah. Tak tahu kat mana. Sedih sangat saya. Saya takut dia apa-apakan anak saya. Anak saya 18 tahun tak tahu apa kan. Anak tunggal orang? Anak bongsu. 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 Anak saya tak tahu apa. Dia sama
Ha. Tak tahu. Tapi masa saya pergi baru ni balai polis, saya tanya polis tu yang sepatutnya siasat kes dia. Dia cakap dia pergi dengan ada seorang sing tu, anak polis juga. Kat sana dua-dua nak balik. Tapi dia orang tak tahu kat mana. Saya tahu pasal tu. Sebab apa? Ada satu orang kawan perempuan dia macam kakak lah. Dia bagi tahu Mami, jangan bagi dia kawan dengan orang tu. Orang tu dia scammer dekat luar negara. Dia balik, dia sewa kereta. Kereta Ferrari, dia tunjuk layak kat orang semua. Lepas tu dia, anak saya tak pasal-pasal kena. Macam kawan jual kawan lah. Terima kasih.